Biasa ni soalan yang selalu orang tanya. Okey, beza gold bar dan juga Dina. Okey, so the beza tuan-puan, Dina ni adalah dalam bentuk bulat, bentuk shilling, round. Round macam ni. Kalau gold bar ni bentuk petak lah. Okey, beza dia. Itu perbezaan yang pertama. Perbezaan yang kedua adalah daripada segi berat. Okey, untuk Dina punya berat ada titik perpuluhan. Dia ada suku Dina, ada setengah Dina, ada 1 Dina, 5 Dina, 10 Dina. Okey, kalau setengah Dina 1.0625 gram. Setengah Dina 2.125 gram. Kalau 1 Dina 4.25 gram, kalau 5 Dina 21.25 gram, kalau 10 Dina 42.5 gram. Dia ada titik perpuluhan Dina. Okey, so itu Dina. Kalau gold bar pula bentuk petak. Nama pun gold bar, petak, jadi berat dia angka bulat. Ada 1 gram, ada 10 gram, 5 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 1 kilogram dan lebih lagi daripada itu. Itu perbezaan dia. Dari segi persamaan dia pula, dua-duanya adalah emas 999, ketulinan dia sama dan dua-duanya berbaloi untuk kita simpan, tuan-tuan. Okay, so itulah perbezaan dia.